Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fakir Nazmi bin Jalaluddin daripada KKTM Kemaman. Nombor matriks 33369 123 3513. So, hari ini saya akan menerangkan langkah-langkah untuk melakukan penyelenggaraan ke atas ACB. Okey, mula-mula sekali untuk melakukan penyelenggaraan kita perlulah mempunyai langkah-langkah keselamatan, iaitu yang pertama memakai PPE yang lengkap, iaitu coverall, sarung tangan keselamatan, cermin mata keselamatan, topi keselamatan dan kasut keselamatan. Yang seterusnya kita perlulah mempunyai pemadam api di kawasan kerja kita yang masih baik. Kemudian kita perlulah mempunyai gambar rajas skematik untuk kita punya switchboard. Seterusnya kita juga perlulah mempunyai carta pertolongan cermas CPR sekiranya berlaku kecemasan. Kemudian kita juga perlulah mempunyai buku log untuk melakukan rekod kerja kita. Kemudian kita juga perlulah mempunyai tikar getah yang bersaiz 5mm, darab 3 kaki, darab saiz switchboard. Okey. Dan yang terakhir kita juga perlulah mempunyai alat kelengkapan seperti alat pengujian ACB dan juga alat-alat untuk melakukan penyelenggaraan. Sebelum kita melakukan penyelenggaraan, kita perlulah melakukan shutdown ke atas ACB ini. Sekarang ACB dalam keadaan on. Sebelum kita melakukan apa-apa kerja, kita perlulah mempunyai dapatkan permit to work sebelum daripada pegawai berkenaan. Permit to work. Okey, seterusnya kita perlulah beritahu bahagian pengguna sebelum kita mematikan bekalan. Okey, setelah kita memberitahu pengguna, kita matikan bekalan daripada beban yang paling kecil kepada beban yang paling besar, iaitu kita mula dengan distribution board. Okay, kemudian outgoing feeder MCCB, kemudian ammeter, voltmeter, switch fuse switch. Okay, kemudian capacitor bank MCCB. Okay, yang terakhir ACB. Okay, kemudian kita lihat bacaan pada voltmeter. Voltmeter perlulah menunjukkan bacaan kosong dan rekodkan ke dalam buku log yang telah disediakan. Setelah melakukan shutdown, kita akan melakukan red out ACB. Okey, cara-caranya mula-mula kita membuka kita punya pintu ACB. Okey, so sekarang ACB dalam keadaan connected, iaitu service position, di mana roller contact bersambung dengan busbar dan auxiliary sliding contact juga bersambung dengan relay. Okay, so dengan menggunakan key yang diberi, kita masukkan ni dan pulas mengikut arah lawan jam sehingga menunjukkan ke test position. Okey, sekarang ACB dalam keadaan test position, di mana roller contact terpisah daripada busbar dan auxiliary sliding contact masih bersambung dengan relay. Okay. Kemudian kita tekankan release button. Kita pulas lagi sehingga dalam keadaan isolate.
Okey. Sekarang LCD menunjukkan dalam keadaan isolate, iaitu terpisah, di mana polar contact terpisah daripada bus bar dan auxiliary sliding contact terpisah daripada relay. Okey. Seterusnya kita buka dia punya roller dan kita keluarkan LCD. Lakukannya dengan berhati-hati kerana LCD ni berat. Letakkan LCD dengan berhati-hati di atas tika getah bagi mengelakkan kecederaan berlaku. Kemudian kita tutup semula dan letakkan papan tanda awas pada pintu LCD. Okey. Okey, sekarang kita akan melakukan penyelenggaraan ke atas LCD. Mula-mula sekali dengan menggunakan blower, kita blow LCD ini sehingga bersih. Kemudian ketatkan skru yang ada pada LCD. Dalam ketat je. Kemudian dengan menggunakan grease, sapukan pada roller bar. Sebenarnya kita akan cek Seterusnya dengan menggunakan Vaseline ataupun minyak petroleum, kita gunakannya untuk mencuci sesektor utama dan sesektor akar. Okey, LCD ni sekiranya tidak pernah beroperasi, kita perlulah selenggaranya setiap 3 tahun. Yang kedua, sekiranya LCD ni digunakan untuk switching, kita perlulah selenggaranya setiap setahun sekali. Yang ketiga, sekiranya LCD ni kadang-kadang trip, kita perlulah selenggara LCD ni 6 bulan sekali. Dan sekiranya LCD ni kerap kali trip, kita perlulah selenggara setiap 3 bulan sekali. Dan sekiranya LCD ni berlaku kerosakan, kita perlulah selenggara pada masanya. Okay, seterusnya kita akan melakukan pengujian ke atas LCD. Dia ada 3 ujian. Yang pertama, ujian keserataan. Ujian keserataan ni, langkah-langkah dia, first kita kena buka perangkap akar. Kita buka. Kita buka satu-satu. Okay, next kita gunakan kertas putih dan kertas kabur untuk lakukan ujian ni. Lepas tu kita masukkan dalam
dalam ni. Kita masukkan dalam ni. Tiga-tiga. Lepas tu kita onkan LCD. Okey, lepas tu kita boleh tengok dalam ni. Ni kalau macam ni maknanya LCD kita masih dalam keadaan baik. Okey. Okey, maknanya LCD kita dalam keadaan baik. Lepas tu kita tutup semula perangkat akal. Okey, seterusnya kita akan buat ujian yang kedua, iaitu ujian penebatan. Ujian penebatan ni kita akan menggunakan insulation resistance tester. Okey, first kali kita kena pastikan LCB ni dalam keadaan on. Kita on dulu. Okey. Bila LCB dah dalam keadaan on, kita ambil kita punya insulation tester dan pastikan insulation tester dalam keadaan 1 kV. Okey. Kemudian kita lakukan pengujian ke atas terminal fasa ke fasa. Pastikan mega menunjukkan bacaan tidak kurang daripada 1 mega ohm. Kita letak ke fasa merah ke biru, merah ke kuning, kemudian merah ke biru. Okey, kemudian biru ke kuning. Seterusnya kita akan melakukan pengujian ke atas fasa ke earding. Okey, ini fasa merah ke earding. Okey, baik. Biru kuning ke earding. Baik. Dan kemudian kuning ke earding. Biru ke earding. Okey. Okey. Seterusnya kita akan melakukan ujian yang ketiga, iaitu ujian keterusan. Ujian keterusan ni kita akan menggunakan multimeter. Okey. Dan multimeter ni kita setkan pada mode buzzer, iaitu apabila dia menunjukkan connection, dia akan berbunyi. Okay, pada mula sekali kita letakkan pada terminal input dan output merah. Okey, sekiranya multimeter berbunyi menunjukkan sambungan tersebut ada. Okey, seterusnya kuning. Okey. Kemudian biru. Okey. Okey, setelah itu kita lakukan ujian keterusan terhadap gelung shantrik. Okey. Okey, setelah selesai ketiga-tiga ujian, maka selesai kita punya pengujian ke atas LCD.
Okey, setelah selesai kita melakukan testing ke atas PCB ni, ICB ni sudah boleh digunakan. Jadi kita masukkan semula, red in-kan dia ke dalam switchboard kita. Kita buka. Okay. Kemudian angkat ICB dengan berhati-hati. Kemudian masukkan. Okey, so kita akan wrap in ICB ni. Okey, gunakan key dan pulas key mengikut arah jam. Sekarang ICB dalam keadaan isolate. ICB. Okey. Sekarang ICB dalam keadaan test di mana wire contact sudah auxiliary steady contact sudah bersambung dengan relay, tetapi wire contact masih belum bersambung dengan busbar. Dan kita tekan release button. Okey, pulas sehingga terasa ketat. Dan sekarang ICB dalam keadaan connect, iaitu roller contact dan auxiliary steady contact telah bersambung dengan busbar dan relay. Okey, kemudian kita tutup pintu. Okey, lalu kita melakukan, sebelum kita lakukan apa-apa, hidupkan bekalan, kita periksa dulu switch fuse dengan menggunakan multimeter. Okay, sekarang saya guna insulation tester dan setkan pada buzzer. Okey, so saya letakkan pada incoming dan outgoing. Okey, skrinnya berbunyi, bermakna switch fuse masih boleh digunakan. Okey. Setelah itu kita lakukan reset pada fault relay dan overcurrent relay. Okey, setelah di reset, kemudian kita boleh lakukan masukkan bekalan dengan hidupkan daripada beban yang paling besar pada beban yang paling kecil. Mula sekali kita onkan ICB. Kemudian kita onkan capacitor point, lalu fuse switch, emitter dan pada blue meter kewangan spesifik. Okey. Seterusnya, setelah onkan ke semua bekalan, kita periksa pada emitter. Setelah ICB di-onkan, emitter akan menunjukkan bacaan tertentu apabila diletakkan pada red, yellow dan blue. Dan kemudian pada voltmeter pula, voltmeter akan menunjukkan bacaan 240 sekiranya kita letak pada red neutral, yellow neutral dan blue neutral.
manakala voltmeter akan menunjukkan bacaan 400 pada kita. Sekarang ni kita meletakkan pada 3 phase, iaitu red yellow, yellow blue dan blue red. Seterusnya power factor meter perlulah menunjukkan bacaan 0.85 sehingga 1 untuk menunjukkan kita punya switchboard ni dalam keadaan baik. Beberapa minit dan pastikan tempat kerja dalam keadaan bersih, dan catatkan kita punya bacaan dan rekod ke dalam buku log. Okey, jadi itu sahaja daripada saya untuk menerangkan bagaimana untuk melakukan penyelenggaraan SEB. Sekian, terima kasih.